Ummul Mukminin, gelaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Aisyah dan juga kepada setiap daripada orang yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kuliah sebelum ini saya telah pun menceritakan bahawasanya dibenarkan, bahkan sebahagian ulama mengatakan digalakkan bagi seorang Muslim untuk mengambil nama kunyah. Kunyah ni lelaki dimulakan dengan Abu, perempuan dimulakan dengan Ummu, tetapi Ummul Mukminin tak boleh. Kerana gelaran ni Allah Azza wa Jalla berikan hanya untuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kenapa tak boleh? Kerana gelaran ini dia ada implikasi dia. Gelaran ni dia ada hukum yang khas. Bila disebutkan Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, maksudnya apabila dia menjadi Ummul Mukminin, haram ke atas kita untuk menikahi dia. Walaupun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud lepas Nabi dah wafat pun kita tak boleh nak menikah dengan balu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kerana dia berpangkat ibu. Sebab tu dipanggil Ummul Mukminin. Kira Aisyah radhiyallahu anha masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat muda lagi. Sebab Aisyah menikah dengan Nabi, umur dia muda. Kan? Walaupun dia masih muda ketika Nabi wafat, tapi dia tak menikah lain. Kenapa dia tak menikah lain? Kerana dia adalah ibu setiap daripada orang yang beriman. Itu benda yang kita kena tahulah, sebab tu kita panggil Ummul Mukminin. Okey? Itu pertama. Aisyah ni digelar sebagai Ummu Abdillah. Ni kunyah dia. Yang ni diberikan oleh manusia lah. Aisyah ni dia tak ada anak. Tapi dia digelar Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Ia menjadi dalil ataupun menjadi hujah bagi mereka yang tidak ada anak ataupun tak menikah, boleh pakai juga kunyah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi pernah menegur seorang budak yang digelar Abu Umair. Abu Umair ni budak lagi, tapi digelar Abu Umair. Nabi SAW panggil dia, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, burung kau yang kau bela tu buat apa sekarang? Burung tu dah mati ya. Nabi cuba untuk menyantuni dia, dan Nabi mengikrarkan. Apabila Nabi tidak membantah, menunjukkan benda tu adalah satu benda yang dibenarkan. Jadi Ummu dengan Abu ni tidak hanya khas kepada orang yang dah ada anak sahaja. Boleh orang yang menikah tak ada anak, boleh juga untuk orang yang belum nikah, boleh juga untuk budak-budak. Boleh. Kerana ia bukanlah satu benda yang buruk, bahkan ia memberikan satu motivasi. Motivasi nak bagi anak-anak kecil ni cepat dewasa. Sebab Abu tu ayah, bapa. Ummu tu ibu. Kan? Tu yang saya selalu sebut tu. Kalau kita panggil dia ayah, ibu dalam keadaan dia masih kecil, dia cepat untuk jadi matang. Kan? Tak adalah dah tutur bangka pun panggil boboy lagi. Kan? Cucu dah 5 panggil boboy. Boboy main sini, tengok cucu dah 5. Kita pun rasa macam tak sesuai lah. Kan? Aisyah radhiyallahu anha digelar Ummu Abdillah. Ada dua pandangan. Ada yang kata kerana dia ada anak tetapi tak hidup. Anak tu dinamakan dengan Abdullah. Tapi riwayat ni tak kuat. Dikatakan memang dia ada mengadu kepada Nabi SAW. Orang lain semua ada kunyah dia. Kan? Jadi digelarkan dia ni Ummu Abdillah kerana mengambil nama anak saudara dia, iaitu anak kepada Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Okey? Dan dia adalah anak kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi Aisyah ni ada banyak kelebihan yang ada pada dia. Pertama, dia ni sahabat Nabi SAW. Dia isteri Nabi SAW. Dia anak kepada As-Siddiq.
anak kepada Abu Bakar, yang mana Abu Bakar merupakan orang yang paling rapat dengan Nabi SAW. Oleh kerana itu dalam riwayat Nabi SAW memuji Aisyah ni, khudhu syatra dinakum minal Humaira, ambil separuh daripada agama kamu ni daripada Humaira, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ni memang di antara fuqaha sahabah, di antara golongan sahabat yang faqih, golongan sahabat yang menjadi pakar rujuk. Sesiapa yang membaca riwayat-riwayat Aisyah, dia akan jumpa ketegasan Aisyah. Kan ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni banyak baca hadis. Dia banyak baca hadis. Dia baca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi SAW bersabda, taqta'us salah al-mar'atu wal-kilab ataupun al-kalb wal-himar. Salat menjadi terputus apabila perempuan lalu, apabila anjing lalu, apabila keldai lalu. Kita dah bahas dah hadis ni dulu kan, ingat? Tuan-tuan ingat lagi hadis ni? Dulu masa kuliah, saya mula-mula dulu baca buku hitam, buku metodologi memahami hadis. Tak ingat dah? Tua dah. Tak apalah, ulang kaji. Bagi ingat balik. Abu Hurairah baca hadis ni. Dia kata Nabi SAW kata solat jadi terputus bila perempuan lalu, bila anjing lalu, bila keldai lalu. Hadis yang dibaca oleh Abu Hurairah ni sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah pun terus marah terus. Tegur terus. Syabbahtumuna bil himari wala bil hamiri wal kilab. Kamu samakan kami dengan anjing dan juga keldai. Kamu samakan kami dengan anjing dan keldai. Lepas tu dia ceritalah pengalaman dia. Dia kata, aku pernah baring di depan Nabi SAW. Waktu tu Nabi sedang salat, dan apabila Nabi nak sujud, Nabi sentuh kaki aku untuk aku tarik kaki, dan Nabi boleh sujud. Aisyah cerita pengalaman dia. Kalau perempuan memutuskan salat, dah tentu Nabi tak solat depan aku. Tapi Nabi teruskan solat, menunjukkan solat tu tak terputus. Kan? Tapi para ulama cuba untuk harmonikan. Hadis yang dibaca oleh Abu Hurairah tu bukanlah satu hadis yang bermasalah. Hadis tu hadis yang sahih. Cuma maksud putus tu bukan putus dengan makna batal. Walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan batal, ada yang pegang literal hadis ni. Tetapi kebanyakan ulama, dia cuba untuk harmonikan, dia cuba untuk selaraskan. Kerana ada hadis Nabi SAW solat di depan Aisyah, dan Nabi tidak membatalkan solatnya. Jadi bila ada dua hadis yang zahirnya bercanggah, mereka cuba untuk selaraskan dengan memaknakan putus itu ialah mengurangkan ataupun memutuskan khusyuk. Putuskan khusyuk. Sebab itu Ibn Hajar kata apa? Waktu Ibn Hajar mensyarahkan hadis, datang kepada Nabi SAW seorang sahabat, Al-Harith bin Hisham. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, macam mana wahyu datang pada kamu? Sebab wahyu ni benda yang dia tak nampak, tapi dia tahu, dia beriman Nabi ni didatangi oleh wahyu. Jadi dia datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, wahyu datang macam mana pada kamu? Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai fayafsimu anni wa qad wa'aitu ma qal. Wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajula
fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Oh, kama qala hadis Bukhari. Nabi SAW jawab, Nabi kata, wahyu ni kadang-kadang dia datang pada aku bunyi loceng. Bunyi macam loceng, bukan bunyi loceng, bunyi macam bunyi loceng. Mithla salsalatil jaras. Wahyu ni kadang-kadang dia datang macam, seperti, seumpama bunyi loceng. Wa huwa ashadduhu alai. Dan apabila datang macam tu, itu yang paling berat sekali. Dan apabila dia beredar saja daripada aku terus ingat dan faham apa yang disampaikan kepada aku. Jibril lah. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajula. Dan kadang-kadang malaikat datang dalam bentuk lelaki. Seperti mana yang berlaku dalam hadis Umar. Ketika mana Umar bercerita, kami duduk dengan Nabi SAW, datang seorang lelaki yang baju putih, yang tersangat putih, rambut hitam yang tersangat hitam, duduk depan Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Laga lutut, pegang paha Nabi, tanya Nabi SAW tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis yang biasa tuan-tuan dengar. Dalam hadis 40 pun ada. Kan? Biasa dengar hadis tu? Biasa dengar. Okey. Kadang-kadang datang dalam bentuk yang tak dikenali. Lelaki yang tak dikenali. Kadang-kadang datang dalam bentuk yang menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Nabi juga. Dihyah ni dia handsome. Dia kacak. Jadi bila malaikat Jibril datang, bentuk lelaki kadang-kadang menyerupai muka Dihyah. Dan apabila dia datang dalam bentuk lelaki, kata Nabi, dia bercakap dengan aku. Dan aku terus ingat apa yang disebutkan. Dan aku faham apa yang disebutkan pada aku. Okey. Bila Nabi SAW sebut, kadang-kadang wahyu ni datang, bentuk ataupun bunyi dia macam loceng. Ibn Hajar bahas. Dia kata macam mana Nabi SAW boleh samakan bunyi wahyu ni dengan bunyi loceng? Sedangkan wahyu ni benda mulia. Loceng ni benda yang Nabi tak suka. Kan Nabi kalau sahabat masa bagi cadangan, Nabi minta cadangan daripada sahabat kan? Macam mana nak panggil orang sembahyang? Kan? Ada bagi cadangan untuk ketuk loceng kan? Nabi kata apa? Nabi tak setuju. Sebab menyamai Kristian. Kristian sampai sekarang bagi loceng. Ketong, ketung kan. Nabi tak suka. Nabi tak terima. Tapi macam mana Nabi boleh samakan wahyu dengan loceng? Ibn Hajar kata, persamaan dari satu sudut tak mewajarkan ataupun tak melazimkan kita menyamakan daripada setiap sudut. Hanya satu sudut je sama. Dia sudut bunyi dengung tu. Nabi dengar macam bunyi loceng. Nabi nak bagi kita faham, dalam dunia dia bukan loceng. Dalam dunia ni yang sama bunyi macam tu, bunyi loceng. Umar pula dengar. Umar pun ada riwayat. Umar kata kadang-kadang bila wahyu datang kat Nabi, falahu dawi kadawiin nahl. Bunyi macam bunyi dengung kepak lebah. Yang Nabi terima bunyi macam loceng. Yang Umar dengar macam bunyi dengung lebah, bunyi kepak lebah. Kan? Kira surat yang sama, kan? Aziz baca bunyi Arab. Aziz baca bunyi syair. Sudin bunyi Arab, Ramli tak bunyi langsung. Umar dengar bunyi lebah. Bukan Umar yang terima. Umar dengar, Nabi terima. Nabi dengar bunyi loceng. Tapi Nabi bukan nak kata dia sama dengan loceng daripada setiap sudut. Daripada satu sudut sama. Sama juga macam hadis tadi tu. Bukan nak menyamakan perempuan dengan anjing dan keldai daripada setiap sudut. Hanya daripada satu sudut saja. Iaitu qat'ul khusyu'. Menghilangkan khusyuk. Macam mana cara dia menghilangkan khusyuk? Itu berbeza. Orang yang sedang salat, lalu perempuan depan dia,
Tak khusyuk solat dia. Kejap-kejap pandang. Kejap-kejap pandang. Lawa ke tak? Lawa ke tak? Kalau lawa, tak khusyuk solat. Kalau lawa lah. Kalau tak lawa, lagi tak khusyuk. Tak lawa pula. Buang masa je aku tengok. Contohlah. Lawa tak lawa ni dia kan subjektif kan. Tak lawa pada pandangan dia lah. Pada pandangan orang lain lawa lah kan. Kalau lalu anjing, tak khusyuk juga. Hilang khusyuk juga. Sebab dia takut anjing tu serang dia ke, gigit dia ke. Kalau lalu keldai dengan baunya, dengan suaranya yang menjengkelkan, hilang khusyuk juga. Tak fokus juga dia. Dia marah kat keldai tu, lalu sini pula. Dia sama daripada sudut menghilangkan khusyuk. Jadi nak ceritanya, Aisyah radhiyallahu anha, dia ada ketegasan. Dia tegur je Abu Hurairah. Ada riwayat dia tegur Ibnu Umar. Kan? Ada kalanya orang yang sampai kat dia hadis, ada satu riwayat. Ada seorang ulama, dia kumpulkan, Al-Imam Zarkashi, dia kumpulkan kritikan Aisyah terhadap sahabat. Ada buku khas, kitab Al-Imam Zarkashi. Dia kumpulkan riwayat Aisyah kritik sahabat. Contoh macam ada satu hadis, satu kisah. Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi, ayah dia pun sahabat Nabi SAW. Jabir ni banyak riwayat dah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Madinah. Jabir baca hadis. Dia kata Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu daripada air. Bunyi apa? Bunyi jam. Oh, bunyi telefon. Innamal ma'u minal ma'. Air daripada air. Apa maksud air daripada air? Ni student-student yang belajar fiqh. Wajib mandi apabila keluar air mani. Hadis sahih. Maksud sebaliknya, kalau tak keluar air mani, tak wajib mandi. Riwayat ni sampai pada Aisyah. Ada orang bawa kepada Aisyah, Jabir baca hadis, dia kata Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air daripada air. Aisyah dengar, Aisyah tanya soalan kepada orang yang sampaikan hadis ni. Soalan simple je. Jabir a'lam minni bi Rasulillah? Jabir lebih tahu pada aku ke tentang Nabi ni? Aku ni isteri dia. Masih nak bagi tahu, dah bila berlaku persetubuhan, walaupun tanpa inzal, pergi mandi. Tapi hadis yang Jabir baca tu tak betul ke? Betul, cuma hadis tu telah pun dimansuhkan. Telah pun dimansuhkan dengan hadis yang terakhir yang Aisyah baca. Aisyah kata Nabi SAW apabila bersama dengan isterinya berlaku persetubuhan walaupun tidak inzal, kena mandi. Kena mandi juga, kena mandi junub juga. Jadi Aisyah ni kira champion lah. Dalam bab ketegasan dalam riwayat, Aisyah dia tak kira siapa. Dia memang betul-betul mempertahankan apa yang dia tahu. Sebahagian kebenaran mungkin ada pada Aisyah, sebahagiannya mungkin Aisyah tak tahu adanya pembatalan hukum, sebahagiannya mungkin Aisyah salah faham. Kan? Tapi nak bagi tahu ketegasan sahabat dalam nak membetulkan riwayat. Dalam nak membetulkan riwayat. Tadi saya ada dengar satu keratan video, ada seorang ustaz bercerita tentang hadis palsu dan tak palsu dan sebagainya. Saya macam kurang setuju sikit cara dia hurai tu.
Kan? Tapi nanti saya nak dengar balik. Cuma seolah-olah ayat dia tu nak pergi kepada macam tak bersetuju dalam bab hadis ni, kita takut-takutkan orang. Nampak naratif tu nak ke arah tu dah. Tuan-tuan, dalam bab hadis ni kena takut ke tak perlu takut bila nak baca? Bila kita nak baca hadis, perlu takut ataupun tak perlu? Kena takut. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila dia baca hadis, menggeletar badan dia. Takut salah. Sebab itu As-Sa'ib Ibnu Yazid, dia kata, aku melazimi, aku bersahabat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Aku bersahabat dengan dia setahun. Aku tak dengar dia baca hadis melainkan satu je. Kenapa? Dia kedekut ke? No. Tapi sebab dia ada kebimbangan. Kebimbangan dalam membaca hadis adalah satu benda yang biasa. Bahkan itulah yang dituntut. Benda tak pasti jangan sebut. Benda tak pasti jangan kongsi. Semak dulu. Kerana Nabi SAW sebut apa? Innal kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta di atas namaku tidak sama dusta di atas nama orang lain. Sesungguhnya sesiapa yang berdusta di atas namaku, maka tunggulah tempatnya di neraka. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Riwayat Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta apabila dia sampaikan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak. Kena takutlah. Dalam tempoh kita dalam dunia ni yang bukan hadis pun, kalau kita share benda yang tak pasti, kita boleh kena akta jenayah tau. Fake news. Cuma dalam bab hadis ni kita kena serius jugalah. Mungkin lepas ni pejabat agama kena tangkap orang-orang yang baca hadis yang tak tentu hala ni. Hadis yang palsu, hadis yang tak ada asal. Hadis pelik-pelik ni. Kena serius. Dan ada riwayat daripada Abu Musa, dia kata apa? Ma ashkala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qad fasalna Aisyah illa wajadna indaha jawaba. Kama qala. Tidak ada satu hadis pun yang memuskilkan kami sahabat Nabi, lalu kami bertanya Aisyah, melainkan kami akan dapat jawapannya di sisi Aisyah. Itu hebatnya Aisyah. Ataupun wajadna minhu ilma, kami akan dapati di sisi Aisyah tu ada ilmu. Itu cerita Aisyah lah.